Apa cerita ke? Cerita botol susu. Dah lah tu. Apa benda kau ni? Alah. Aku tak salah. Aku dah cuba untuk elakkan. Tapi Raya yang start dulu. Aduh. Raya tunjuk. Aku dah cuba tutup lah. Raya tu lah. Raya tu tunjuk itu hal kau dengan Raya lah. Aduh, apa benda ni? Kau dah buat. Aduh, aku dah segan lah. Aku nak pakai kabel. Aku tu kau malukan motor aku tak apa. Mana aku malukan? Mana ada orang start motor tu pulas habis macam tu. Mana ada habis? Kau tengok. Sebab tu meletup. Habis tu orang benda tu video dah rekod kan. Tapi nak meletup tu Sebab pelak tak naik. Dia punya api tak naik. pelak kau. Ya, tapi kau pulas pram gitu. Tak ada. Berapa kali lah? 5 kali. Kau buat pulas tu. Pulas biasa je. Mak SP kat Noah tu budak baru nak up bayar RZ. Dia cakap macam tu. Tak pandai pulas. Mas Pik yang suruh pulas. Dia tapi bukan pulas habis bangang. Kau tunggu pulas habis. Aku habiskan je lah. Sebab kan nak buka enjin. Aku nak jam kan. Tapi tak jam dia tu. Tak payahlah. Dia kata jam kan nak. Sebab tu kita orang tunjuk video tank kau tu. Tapi diorang tak tengok ekor lagi. Diorang baru tengok tank. Diorang tak tengok bahagian belakang. Bahagian ke ekor. Dengar cerita ada peti. Yes. Kalau nak tahu, tunggu nanti Noah pakai. Semua nak pakai botol susu tu. Kena tunjuk kat mak kau. Lion kata dalam live. Lepas tu dah kena bahan. Isi kanda dia. Dia tak apa, botol susu mak. Motor tak ada masalah, cover set dah botol susu, ekor dah botol susu. Tapi janganlah sampai buat baju pun botol susu. Sampai ke baju mak buat botol susu. Dah tu kena semua sekali ya betul. Ya, dia buat macam carnival ibu mengandung. Buat macam program. Dia buat macam program tengah mengajar ibu cara nak untuk susu anak. Faham tak? Sampai Faham tak? lagi belajar lah. Ya, dia punya konsep macam tu. Bila konsep macam tu, dia buat macam event Pampers tau. Dia buat macam, jom lah beli Pampers untuk anak-anak, beli botol susu, das lady, apa benda. Ya Allah. Mana ada Muhammad Kandil itu. Saya yelah teringin. Tapi lawa kan dia. Sebab ada maksudnya kan. Ada maksud dia. Kau peli-peli ya mak. Itulah maksud setiap orang. Dia sebut satu perkara mesti ada maksud dia. Betul tak? Macam kau tukar pada Nuar Nakal pergi Nuar Sejarah. Ada maksud dia. Bukan saja-saja. Betul. Betul. Apa cerita tu? Aku tak tahu pasal Rezek. Aku kan IR. Apa ni? IR. Apa tu? Influencer rempik. Apa yang bila-bila? Aku kekanda IR. IR. Aku kan rempik. Aku IR. Influencer rempik. Nanti kalau aku bawa motor kat tu, katanya kau rempik. Tak. Aku IR. Influencer rempik. Aku yang anggota aku sekarang yang betul-betul anggota. Aku Ryan. 2 orang baru. Influencer rempik dengan Wan Kadir. 3 orang. Aku ikut. Kata lah, kau kan mak rempik. Kau kan Ebras kau ada maksud kan. Kau cakap bila ada maksud masa kau mak rempik. Macam kita orang IR. Influencer rempik. Aku kan masuk rempik. Apa dia? So aku jadi ni lah IR juga lah. Apa tak boleh? Kenapa? Nuah JR. JR tu apa? JR apa? Junior. Baju rempik. Jangga rempik. Nuah JKR. Mak JR. Kau tak macam ni. Nuah MIS. Bos smart. Miss. Nuah Miss. Nuah MIS. Nuah Miss. Standar MIS. jiwa Sekejap aku tengok. MIS. Nuah MIS. Tapi kat versi aku nama kau ada, nama Ryan ada. Sesuai lah letak Nuah MIS. Motor Ibu Susuan MIS. Tukarlah. Sebab tu maksud tu semua kawan-kawan ni nama ada. Kau tengok nanti nama kau paling ada aku kan? Ada nama kau. Nama Ryan Wan. Celeng. Tak ada dia. Tapi Ryan dah betul aku lah. Nah.
Apa tu kalau nak terima kasih Nak Irwan untuk bunga. Okey, ya. Okey. Ai, nak dedoran kan ni? Dah apa nama ni?